Hadis apabila dibahagikan kepada status dan darjatnya, terbahagi kepada beberapa bahagian. Sahih, hasan, daif, daif jiddan dan palsu. Walaupun sebahagian ulama kata tak, palsu termasuk dalam daif. Daif jiddan pun termasuk dalam daif. Dan saya bersetuju dengan pandangan tu. Maknanya hadis palsu ni dalam kategori hadis daif. Sebab tu bila ada seorang kata palsu, mutaqaddimin, seorang kata palsu, seorang kata batil, seorang kata daif, tidak ada khilaf sebenarnya. Tidak ada khilaf kerana hadis palsu satu kategori dengan satu kategori dalam senarai hadis-hadis daif. Dia kata, sekarang ni lain macam dah ustaz ni. Hadis palsu pun sama macam hadis daif. Bukan sama. Dengar betul-betul. Bukan sama. Hadis daif ada banyak bahagian. Ada daif ringan, daif berat dan palsu. Daif ringan yang mana daif dia tu disebabkan oleh gugur perawi daripada sanad. Ataupun berlaku jahalah, tak dikenali perawinya. Ataupun perawinya dikritik berdasarkan dengan kekuatan ingatan. Ingatan dia tak apa nak kuat. Maka hadis dia daif ringan. Hadis daif berat apabila kita hampir pasti berlaku kesilapan dalam riwayat. Seperti hadis mungkar, hadis matruk, hadis muttarib. Berlaku kesilapan, maka kita kata silap bukan hadis. Kerana Nabi tak silap dalam menyampaikan wahyu. Dan hadis palsu. Dua bahagian daripada hadis dhaif ni tak boleh guna lah. Hadis dhaif jiddan, hadis yang kita hampir pasti berlaku kesilapan, dan hadis palsu tak boleh pakai langsung. Tidak boleh dijadikan sebagai penyokong. Dan tidak boleh dikuatkan dengan orang lain, dengan riwayat lain, tak boleh. Dia kekal begitu. Hadis dhaif ringan boleh dipakai dengan syarat. Dengan syarat. Bukan main pakai suka-suka je. Tak. Ada syarat-syarat dia. Yang disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam kitab dia Nuzhatun Nazar. Jadi kita kena tahu pembahagian tu. Jadi